Sepatutnya dalam kereta ni ada lebih kurang 4 liter. Hampir-hampir 4 liter lah minyak gear kan. Tapi yang keluar hari ni kita tengok tak sampai 2 liter pun. Jadi mana pergi lagi balance dia tu. Okey kan, hari ni masuk sebuah Honda City. Kalau kat workshop kita ni, kalau Proton, Honda City, Honda Jazz, memang suka betul masuk kita punya workshop. Jadi hari ni masuk sebiji Honda City, dia punya gearbox okey lah, tak ada masalah. Cuma bila kita kita keluarkan minyak gear dia, minyak gear dia tinggal banyak ni lah. So ni kalau nak kereta tak sampai 2 liter pun. Sepatutnya dalam kereta ni ada lebih kurang 4 liter. Hampir-hampir 4 liter lah minyak gear kan. Tapi yang keluar hari ni kita tengok tak sampai 2 liter pun. Jadi mana pergi lagi balance dia tu. Itu yang saya nak tunjuk pada korang. Jom. Okey, jadi kereta ni tak adalah serius sangat masalah dia. Dia punya problem hanya pada dia punya drive shaft, oil seal drive shaft dia lah. So oil seal drive shaft ni dah sampai masa dia dah koyak ataupun dah keras, jadi menyebabkan minyak daripada gear tu akan keluar lah, meleleh melalui tepi-tepi oil seal drive shaft tu. Jadi sama case juga dengan Honda City ni. Drive shaft oil seal dia dah problem, tapi yang problem sekarang belah kanan lah, drive shaft panjang. So yang belah sana masih okey, yang sini yang problem. Jadi kita punya technician pun dah tengok, dah jumpa masalah ni, dah beritahu pada owner dan owner pun proceed lah untuk buat macam ni. Okey, alang-alang kita dah cerita pasal gearbox ke ni, saya nak share tips lah sikit pada tuan-tuan. Kalau dekat sini, dekat Transmetal Automotive, untuk jangka hayat gearbox yang lebih lama, kita suggest untuk pertukaran minyak gear ni setiap 20,000 km dan pertukaran minyak gear berserta filter setiap 40,000 km. Kenapa kita suggest untuk buat macam tu? Sebab dengan cara tu je kita boleh menambah jangka hayat kita punya gearbox. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, ada masalah gearbox, ada masalah nak servis ke apa, boleh datang ke Transmetal Automotive. Kita di session 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, dan kalau ada sebarang pertanyaan atau soalan, boleh klik link di bio dan jangan lupa follow, like, komen, share kita punya page Mechanic Transmission. Jumpa lagi, bye-bye.